Mu'tazilah. Firqah Mu'tazilah yang tergelincir. Pada kata mereka itu wajib. Mereka mengatakan wajib atas Allah Ta'ala memperbuat salah dan aslah, yang baik dan yang terbaik. Tidak wajib. Baik ke yang terbaik ke, itu tidak wajib. Kalau kebetulan benda terbaik, alhamdulillah. Benda itu terbaik pun alhamdulillah. Tapi nak wajib atau mesti tak. Kerana kita tanam benih ini mesti benda itu mesti baik tak? Mungkin baik, mungkin tak baik. Mungkin berbuah, mungkin tak berbuah. Tapi insya-Allah itu je lah. Jadi kehendaki Allah. Kata Mu'tazilah, firqah Mu'tazilah, satu kaum daripada firqah, satu kumpulan Mu'tazilah. Apa mana Mu'tazilah? Yang tergelincir, yang terlilu intizalan, Mu'tazilah tergelincir. Tergelincir daripada tingkat yang sebenar, dia tergelincir. Apa dia kata apa? Kata wajib atas Allah Ta'ala memperbuat salah dan aslah. Salah dan aslah. Apa arti salah? Apa arti aslah? Artinya yang baik. Buat yang baik-baik je. Dan yang terlebih baik. Yang baik itu kalau buat yang baik-baik ya. Itu kata pendapat, kata yang tingkat ahli Mu'tazilah. Allah Ta'ala itu wajib buat benda yang baik. Mana benda yang tak baik dia tak buat. Dengan benda yang rosak, benda yang tak ada manfaat, Allah tak buat. Allah buat yang wajib saja. Wajib bagi Allah Ta'ala memperbuat benda yang salah dan aslah. Apa makna salah? Artinya yang baik. Dan yang aslah yang terlebih baik. Jadi pada etika kita Ahlussunnah wal Jamaah, maka harus baginya Allah Ta'ala membuat keduanya, harusnya. Dan ketika nak membuat keduanya, dia tak nak buat pun boleh, nak buat pun boleh. Harus bagi Allah. Satu itu baik, satu itu terbaik, harusnya. Tak mesti kalau kita tanam tu bakal yang baik, keluar yang baik, terbaik tak, harusnya. Kadang-kadang banyak kita tanam benda yang terbaik, buah yang terbaik, hasilnya tak baik. Kadang lebih kurang jadi baik, itu harus bagi Allah. Dia kuasa. Dan ada orang kacau lah. Itu urusan dia, baik ke tak baik. Harusnya. Tapi Mu'tazilah kata wajib. Kalau wajib itu dah pasti lah. Pasti. Bila tanam pokok ni, keluar yang terbaik. Tiba tak baik. Tak. Dulu gua kata pasti, sekarang tak. Mana kita kata harus. Kemungkinan baik. Harus ya. Mana harus boleh. Dan ketiadaan memperbuatkan keduanya, harus bagi Allah Ta'ala tidak memperbuatkan, tidak menciptakan keduanya. Apa keduanya? Salah dan aslah. Artinya tabih. Dan salah itu apa salah? Salah itu membetuli fasad. Lawan baik, salah. Seperti iman membetuli kufur. Harus bagi Allah Ta'ala semua orang beriman, dan Allah Ta'ala bahawa semua orang kufur. Tapi wajib bagi Allah Ta'ala semua orang beriman tak. Dan sihat, harus bagi Allah Ta'ala bagi kita sihat pada membetuli sakit. Berapa banyak orang mau berubat tak sihat, berapa banyak orang sakit berubat tak sihat. Berapa banyak orang sihat mati, banyak orang sakit tak mati. Kenapa dia? Orang yang jaga orang sakit, dia mati dulu. Dia jaga orang sakit, dia mati dulu. Yang sakit tu eloklah hidup. Dia stres saja orang sakit, dia mati. Tak apalah kau jaga dia orang sakit tu, orang tua. Tak nak besok, dia tak ada lah tu. Pokoknya dia tak ada. Dia tak ada. Lepas dia tak ada, sihat orang tua tu. Lepas dia tak ada, orang tua tu pun sihat, kahwin bini baru lagi, sihat anak cucu lagi. Dia kata tak apalah, aku sakit, yang menyebabkan aku Allah Ta'ala. Mukanya tu tolong aku je, tolong ambilkan ubat,
tolong tu ya. Jadi kita kalau tolong orang sakit yang kita rasa beban, tolong orang susah jangan rasa beban, tolong tu rahmat daripada Allah. Okay, rahmat Allah. Allah nak gunakan kita membantu orang sakit, membantu orang susah, rahmat Allah. Ya, jangan kita rasa beban. Itu Rasulullah kata tu Khadijah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah SAW, yang kamu susah hati, kamu ni orang baik, kamu selalu membantu orang susah, atau ini membantu. Ya, orang sakit tu lah kita. Kalau ada orang sakit di dalam keluarga kita, kita satu ni dia boleh berkat. Kita membantu orang yang sedang sakit itu, orang yang dia ampun dosanya. Jadi kita berkawan dengan orang yang tak ada berdosa. Kita nak berkawan dengan orang sihat dia banyak dosa. Mengumpat lah, mengatur orang lah, mencaci hamba lah, kata-kata awak lah. Orang sakit, dia tak ada mengumpat lah, diam. Ada apa benar saja. Dia minum pun tak ada sebahan. Minum air putih, minum air yasin, minum air zam-zam. Cakap pun tak banyak. Setiap orang selamat. Kita perkawanan dia apa? Kita tak nak orang sakit. Tak sombong. Kalau orang sihat seronok, dia kata orang ni boleh itu, boleh ini, boleh tak mahu dosa lagi. Ya. Dan apa dah? Seperti tidak mesti wajib Allah Ta'ala itu menjadikan sihat pada seseorang. Sihat itu pada betul dia sakit. Tak mestinya sakit tak sembuh. Tak berarti sihat tak sakit. Walaupun sakit ada masanya. Sakit, kesahan. Jadi bila kita sihat, kita pandang itu nikmat Allah. Bila kita sakit, kita pandang itu rahmat Allah juga lah. Pengampunan dosa. Orang sakit itu pengampun dosa. Ya. Dan as-salah dan as-salah. As-salah ni barang yang betul di salah. Seperti beri makan akan seorang makanan yang sedap, yang terbaik lah, premium, salah, mahal sikit. Boleh makan, tadi makan yang tiada sedap, makan sedap banyak masalah, yang tidak sedap, itu mengutul yang tidak sedap. Dan katakan kedua dan salah dan asal perkara yang satu juga. Kata Rasul, dalam pendapat kata salah dan salah itu ada yang satu juga. Sebenarnya tidak wajib bagi Allah Ta'ala melakukan sesuatu itu mesti yang terbaik, ya tak? Harus saja. Ya, salah dan salah. Dan kesalahan kaul bagi Mu'tazilah. Bila. Dan lagi kesalahan kaul pendapat bagi Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia salah apa? Dia salah engage dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada tak ada benda. Bersalahan kaul bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu Mu'tazilah. Wajib atas Allah Ta'ala membangkitkan segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan maka harus bagi Allah Ta'ala membangkitkan mereka itu dan ketiadaannya. Harusnya nak bangkitkan Rasul, nak bangkitkan itu harus bagi Allah Ta'ala. Tapi Mu'tazilah kata apa? Wajib Allah Ta'ala mengutuskan Rasul. Kita harusnya. Ya. Dan kata-kata mereka itu wajib atas Allah Ta'ala membangkitkan mu'irsal Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu pada pendapat Mu'tazilah. Pendapat kita, maka harus baginya bagi Allah Ta'ala membangkitkan mereka itu menjadi Rasul. Dan ketiadaan membangkitkan manusia menjadi Rasul. Tak. Jadi kalau Rasul datang, itu rahmat kepada kita. Bapak Azbihim Rasulan Diatul Ma'alim Ayatih. Dia itu satu ulama tempat kita, satu mubalik, satu orang agama datang tempat kita. Itu rahmat kepada kita. Ya. Dan apabila bagi kita etikat, maka harus baginya Allah Ta'ala membangkitkan mereka itu dan ketiadaannya. Makin ada Rasul, nanti ada Rasul. Dan kesalahan pula bagi Mu'tazilah pada menafikan mereka itu akan memperlihat Allah Ta'ala akan zatnya yang maha tinggi. Maka
maka harus baginya Allah Ta'ala bahawa melihat ia akan zatnya, akan hambanya. Ya. Dan bersalah kaum Mu'tazilah pada menafikan mereka itu. Jumpa Mu'tazilah kata apa? Dia menidakkan akan melihat Allah Ta'ala di akhirat itu adalah syurga. Dia tak ada. Yang Allah Ta'ala dia tak ada. Tapi kita mazhab Sunnah wal Jamaah ada, harus. Dia tak ada. Menafikan mereka itu kaum Mu'tazilah. Dia menafikan apa? Akan memperlihat Allah Ta'ala akan zatnya. Di dalam yang maha tinggi. Jadi maka kita ahli sunnah apa? Maka ahli sunnah harus baginya Allah Ta'ala memperlihatkan ia akan zat, akan hambanya. Kata boleh, harus. Tetapi tidak jatuh melihatnya itu di dalam dunia. Dalam dunia tak ada. Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Maka tatkala melihat ia Nabi SAW akan Allah Subhanahu wa taala dengan dua mata kepalanya di dalam jaga dengan ketiadaan kafiat. Tak ada kafiat, tak ada ceruk. Macam mana Allah alam melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Isra dan Mi'raj, dapat dia buat wallahu alam. Macam mana dia melihat, wallahu alam. Kata ada biduni kafiat, tanpa kafiat, tanpa tata cara, wallahu alam. Habis itu khusus. Tapi di akhirat esok boleh semua hamba melihat Allah Ta'ala. Dan barang siapa mendakwa akan melihatnya Allah Ta'ala di dalam melihatnya Allah Ta'ala, dia mendakwa dalam jaga pada dunia lain daripada Nabi SAW, maka dia syak pada kufurnya. Orang yang mendakwa dia melihat Allah dan dia jaga dalam ini kufur. Ada pun di dalam tidur, maka tiada khilaf pada harusnya boleh. Macam mana cara? Jawapan dia wallahu a'lam. Dan jatuhnya dan lain akan dilihat akan dia Allah SWT oleh orang mukminun di dalam akhir dengan tak ada kafiat, dengan tak ada kafiat lah, tak ada macam cara bagai-bagai. Dan setengah daripada mungkinan habis lah ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa nama harus melihat Allah Ta'ala dalam syurga di perjalanan. Dan Quran apa? Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Kata ayatnya wujuh, wajah-wajah orang beriman itu bercahaya. Wujuh yawma idzin nadhirah, nadhirah artinya bercahaya-cahaya. Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nazirah, memandang. Ya kan? Boleh. Ada orang dapat yang memandang Allah tiap hari. Ada orang seminggu sekali, ada orang sebulan sekali, ada orang 6 bulan sekali, ada orang setahun sekali. Dan syurga, ada orang masuk syurga sekali itulah dapat lihat. Wallahu biasa bila amal, mengikut amal masing-masing, insyaAllah. Itu perkara yang gaib, kita tak boleh nak jangka. Bila kita nak IQ nak bahas kepada Allah, kita beriman. Dalam Quran kata apa? Wujuh yawma idzin nadhirah, wajah-wajah yang bercahaya, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya memandang. Macam mana cara memandang? Wallahu a'lam. Surah apa? Surah tanya ujung tu ujung ayat ujung yang ke-30 lepas 30 tu ujung tu lupa apa ada saya ujung yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah apa? Apa lah? Apa cari tak? Google. Apa nak cari? Apa Sarah? Bukan. Melayu boleh. Bukan. Wujuh yawmaidhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kena bela juzuk yang ke-9, juzuk 30 ada tak? Type tu. Type bahasa Arab. Wujuh yawmaidhin nadhirah. Oh, wow, jin, wow, wujuh yawmaidhin. Ya Allah, ya Allah,
nun alif dot rotan marbuta. Surah Al-Qiyamah. Ayat 22. Kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Betul? Ayat 22. Wujuh yawma idzin nadhirah. Pertamanya nadhirah yang percaya. Ila rabbiha nadhirah. Memandang. Nazir tu yang memandang. Jawatan nazir masjid. Nazir sekolah. Dia datang tengok cik. Okey, dia kira menazir. Pada nazarah memandang. Bahawa nazir Ismail yang memandang tengok dia mandang dia. Kita bekerja apa itu? Yang bekerja isu nazir. Artinya wajah-wajah yang memandang kepada Allah Ta'ala bidu yang kafiah. Mudah-mudahan yang Allah beri kita nikmat dan rahmatnya, memandanglah kita akan wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bidu kafiah tanpa kafiah. Tanya lagi ya Allah. Dah, jangan dibahas. Itu yang beriman. Apa ya? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini dia engage dengan Mu'tazilah. Bila kata tak boleh, kita kata harus. Bila kata tak boleh, kita kata boleh. Gitu je. Wallahu a'lam. Tapi ya, jadi harus bagi Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dan menyediakan sesuatu. Harus ya. Karena kita bekerja, harus. Kita tak mesti kaya, tak mesti miskin, harus. Boleh jadi kaya, boleh jadi tak kaya. Betul. Tapi kena usaha, insyaAllah. Banyak orang usaha, tak kaya-kaya. Banyak orang tak usaha, kaya. Allah. Dia urusan Allah. Jadi yang penting kita buat kan. Jangan tak buat. Kita sebagai hamba syariatnya kita kena buat. Baik. Turutan daripada tadi itu ke bawah pula. Turutan daripada harus Allah Ta'ala mengadakan sesuatu, jadi mengadakan sesuatu, maka datang di sini. Ada perbezaan. Dan setengah daripada mungkinan. Yang mungkinan apa? Perkara-perkara yang mungkin berlaku, mungkin tak berlaku, mungkin jadi, mungkin tak jadi. Itu segala perbuatan hamba yang ikhtiariah. Perbuatan hamba yang kita boleh buat. Perbuatan hamba yang kita buat itu mungkinan. Nah, perbuatan kita lah ikhtiar apa? Memang usaha kita, memang ikhtiar kita boleh buat. Itu apa? Mungkinan. Contoh ni, perbuatan hamba, saya boleh angkat betul, saya boleh letak betul. Itu perbuatan hamba yang dibolehkan harus. Tidak mesti hamba tu angkat betul tu wajib. Ada masa dia tak boleh angkat betul, nak kena stroke. Ada masa dia boleh angkat, itu harus. Dan setengah, tengok ni. Dan setengah daripada mungkinan itu apa dah? Segala perbuatan hamba yang ikhtiariah. Perbuatan hamba ni kita kata kita lah senang. Hamba kita hamba abdi ke? Tak boleh kita faham hamba tu hamba abdi ke apa? Hamba tu kita lah. Kalau saya lah. Kalau tuan-tuan lah. Perbuatan kita semua ni termasuk dalam kategori mungkinan. Kategori boleh kita buat, boleh tak boleh buat. Kita ni ada masa kita nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Kita pun mungkinan itu pun takluk dengan harus Allah Ta'ala nak buatkan kita. Harus Allah Ta'ala memperlakukan perbuatan kita untuk buat mungkinan tu. Kita sekarang nak buat angkat turun barang ni kan, bagi Allah Ta'ala harus bagi dia untuk kita buat. Tak mesti kita buat gerak-geri hamba ni mesti. Harusnya tengok ya. Dan setengah daripada mungkinan itu segala perbuatan hamba yang ikhtiariah. Ya. Hamba punya ikhtiar, hamba punya usaha sendiri. Ikhtiar cakap Melayu kan. Kita kena ada berusaha dan berikhtiar. Usaha cakap Melayu, ikhtiar cakap Arab. Dua lah. Usaha berusaha. Itu namanya. Kita kena berusaha dan berikhtiar. Punya sedap sikit. Usaha tu cakap Melayu. Ikhtiar tu cakap Arab. Dia kuat. Kena cakap Melayu apa? Kena usaha lebih.
puasa dan berikhtiar. Kan? Apa nama tu? Amanah ikhtiar. Apa? Apa nama tu? Tekun. Badan ikhtiar. Majlis ikhtiar negara. Ikhtiar. Ikhtiar itu cakap Arab. Di Melayu kan. Berusaha dan cuba try. Tak percaya kau cuba try. Cuba tu cuba, try tu cuba lah. Jadi nak bagi kuat, mana benda ni very important. Mana usaha ikhtiar tu kita kena buat. Tak boleh tak buat. Rupanya untuk kita buat usaha ikhtiar kita tu, itu pun harus bagi Allah. Untuk kita boleh buat tak boleh buat. Faham? Tak mesti kita kena buat, tak mesti kita tak buat. Faham? Dia positif tu. Kita tengok ni. Apa kaitan dengan iradat Allah tu ada tentukan semua kan? Itu sifat yang wajib bagi Allah. Kerana ada lagi satu sifat, harus bagi Allah mengadakan sesuatu. Mengadakan sesuatu. Padahal sesuatu itu ada dengan kerendahan iradat dia. Faham tak? Allah bagi ingin mengadakan sesuatu, itu wajib. Allah berkehendak. Ada sesuatu dengan kehendak Allah. Kemudian untuk menciptakan kemungkinan ini, itu harus dan Allah disebut kudrat, wajib Allah kuasa, wajib Allah iradat berkehendak. Dan itu wajib tu. Ada iradat, ada kudrat, ada sama, ada bahasa, ada kalam. Nanti yang 20. Satu tu yang harus. Apa yang harus? Membuat satu dan tinggalkan suatu. Ya. Jadi kalau sesuatu tu dengan kehendak dia, itu wajib. Ya. Dia saling satu sama lain itu kait-kait mengait. Kehendak Allah Ta'ala untuk meniadakan sesuatu. Tak ada lah dia. Kehendak Allah Ta'ala mengadakan sesuatu. Itu kehendak itu. Ada sesuatu tu dengan kutaran dia. Tapi kita nak kata sesuatu tu mesti ada, tak boleh. Itu harusnya. Kalau kata ada, maknanya dengan iradatnya. Dia terjemah dengan putarannya. Tak mesti bila kita bertanam mesti ada buah. Tak. Harus Allah Ta'ala kata, bila kata harus, aku mau benda itu ada, maka ada, ya ada dengan putaran Allah, berkehendak dengan iradat Allah. Clear? Waktu-waktu tempat macam Fir'aun tu kufur. Kehendak Allah. Iradat dia lah. Kufur. Tapi kufur yang tidak diredai oleh Allah. Dan beriman beberapa itu yang disuruh dan diredai oleh Allah. Jadi kalau orang tanya, tak adil lah. Itu urusan tak adil itu la yus'alu amma yaf'al. Tidak ditanya Allah Ta'ala apa yang nampak. Dia owner. Dia bos. Pada cakap banyak apa, dia owner. Dia bos. Hati aku lah, aku nak transfer kau ke mana pun. Pada tanah kau belah lah. Ya lah. Aku bos. Hati aku. Pada otoriti, ada pejabat dalam satu syarikat, dia bos. CEO ke apa, kau hati dia. Kau alamat, kau belakang. Istilahnya gitu lah. Manusia pun ada juga otoriti itu, tapi manusia punya otoriti tak mutlak. Allah Ta'ala punya otoriti mutlak. Maknanya bos tu pun harus bagi Allah. Bagi dia ada, bagi dia tak ada. Mana? Kita kalau berlaku berkuasa, ini Allah bagi pinjamnya, tak selama-lamanya. Sokong 60 aku pinjamnya. Nah, mana dia ingat dah tu. Allah bagi dia pinjam kuasa sekejap je. Tapi Allah Ta'ala berterusan kekal abadi selama-lamanya. Kuasa betul. Ingat macam itu, selamat lagi. Kalau tak ingat macam itu, dia jadi Firaun. Ya? Baik, tengok sini. Jadi, kaitan kesinambungan dengan harus tadi itu, apa dia? Sebahagian daripada mungkinan yang dikatakan dalam kategori mungkinan itu, segala perbuatan hamba yang ikhtiariah, perbuatan hamba yang dia boleh buat sendiri. Ada perbuatan hamba yang dia tak mampu nak buat, ada perbuatan dia boleh buat. Macam agak betul ni, dia boleh buat. Betul. Ikhtiariah, dia bergerak, makan, minum. Itu pun masih dalam kategori harus.
harus. Tengok. Dia nak bahas ini. Maka telah berlaku padanya, pada apa? Pada perbuatan hamba ikhtiari ini 3 mazhab. 3 mazhab. Kita duduk kat mana? Tengoklah. Jadi perbuatan usaha ikhtiari ini syariat. Faham ya? Syariat apa maknanya? Telah disuruh oleh Allah. Allah Ta'ala suruh kita berusaha dan berikhtiar. Tapi natijahnya aku abdul. Kau tanam pokok. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Antum tazra'u, adakah kamu tanam? Ikhtiar kamu. Adakah kami yang menghasilkan buah ataupun kami? Am nahnu zari' ataupun kami yang zari'. Sudah tentu Allah. Kita tanamlah. Tanamlah. Ini ikut kapiat dia. Ikut sunatullah dia. Tanam jagung. Bismillah. Tanam jagung kena tanam benih dia lah. Jangan tanam batang jagung. Gerak. Jadi kalau tanam batang hidup saja. Allah boleh berkuasa. Tapi akan ikut sunnah. Ada benda yang tanam dengan biji. Ada benda tanam dengan batang. Tanam dengan batang. Apa dia? Batang ubi. Kalau tanam ubi, ubi tu yang baik kita tanam. Jadi kayu. Dia takkan menumbuhkan batang ubi lah. Nak tanam ubi, kena tanam batangnya, cocok batang dia. Keluar tunangnya. Tapi kalau kita tanam ubinya, tapi ada ubi yang timur, ubi keledek, ubi lain, ubi kentang. Tapi ubi kayu, tak boleh. Cuba buat lagu. Kalau berlaku, alhamdulillah. Masuk periuk. Boleh tak boleh? Tak ada orang buat lagi. Kalau kentang, ada. Ubi keledek, ada. Ubi kambing, ada. Tapi ubi kayu, belum lagi. Orang buat benih ubi kayu. Kak minta sikit ubi kayu, pasal nak buat benih. Ada? Apa orang minta? Batang ubi kayu. Itu masalah. Ada tertib begitu. Kalau kau tanam ubi kayu buat benih, kan nak ada susah lah. Tapi Allah Ta'ala berkuasa boleh. Jadi berjalan mulai hidup kita. Kalau nak tanam ubi kayu, cucuk batangnya. Kalau nak tanam ubi lain, ada benih dia. Betul, ada tunasnya. Betul. Halia. Tunasnya ada kan? Kunyit. Kalau kita ambil daun kunyit, tanam hidup tak? Ambil itu. Itulah. Itu mungkin. Okay. Jadi perbuatan hamba ni ada 3 mazhab. Pertama, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Iaitu bahawasanya kita ni tiada bagi hamba pada perbuatan akhir itu melainkan usaha jua. Perbuatan kita tu tidak lain, tidak bukan, hanya usaha sahaja. Disuruh buat, aku buat. Daripada tu, tak ada. Karena itu etika kita. Kenapa kau buat? Kerana disuruh buat. Tidak. Tengok ni. Pertama, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Iaitu bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha jua. Kerana usaha. Maka tidak dikerasi akan dia pada perbuatan itu. Tak. Tidak dipaksa. Tak apa-apa lah. Buat kerana usahanya. Aku buat ni sebagai satu usaha sahaja. Stop. Hasil dia telah pada Allah Ta'ala. Satu. Maka tidak dikerasi akan dia pada perbuatan itu. Tidak disuruh, dipaksa. Seperti barang yang berkata akan oleh Taifah yang dinamakan Jabariyah. Ada grup Jabariyah. Jabariyah kata apa? Tiada hamba itu yang menjadikan dia. Hamba ni tak ada apa. Hamba ni tak ada perbuatan, tak ada ikhtiar. Jadi semua serah kepada Allah. Jadi tadi Tuhan kata bercucuk tanamlah. Jabariyah kata apa? Cucuk tanam pun kami tak nak buat. Serah pada Allah. Dia nak tumbuh-tumbuhlah padi itu. Dia nak tumbuh-tumbuhlah kelapa tu. Kami tak ada.
kami serah pada Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia dah segala-galanya. Kau tak percaya dia ke? Aduh. Tak ada usaha tak ada? Ha? Tak ada usaha tak ada? Tak ada usaha langsung. Itu jawapan dia. Tak ada. Jawapan tak ada dia. Kerana Allah tu maha berkuasa pasal segala-galanya. Tadi kita usaha pasal itu perintah Allah. Buatlah. Kulu washrabu. Makan walimu. Buatlah. Dia tak nak. Ya. Maka tiada dikerasi. Seperti barang yang berkaitan oleh Taifah yang namakan dia Jabariyah. Dan tiada hamba itu yang menjadikannya usaha. Seperti perkataannya oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah kata apa? Tadi yang dikasih maknanya hamba ini tidak dipaksa nak buat. Tak perlu paksa pun benda tu ada. Ini Jabariyah kata. Tapi Mu'tazilah kata apa? Mu'tazilah tak ada hamba itu yang menjadikan dia, seperti dikatakan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah kata apa? Tiada hamba itu yang menjadikan dia, hamba tak menjadikan usaha ikhtiar. Tak ada. Dia dengan Jabariyah tu enam. Dia dengan Jabariyah tu best friend. Hamba tak ada apa, Jabariyah kata tak ada. Tak perlu buat. Yang perlu buat ini siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Jabariyah kata hamba tak ada. Dia nak buat boleh, tak buat pun tak buat. Kita tak ada. Dia nak bagi anak boleh, tanpa kahwin pun boleh. Anak angkat. Tapi kita tak boleh. Kalau anak daripada nasab kita, ikhtiar dia kata kena bina, kena berkahwin, kena itu, kena ini. Betul tak? Dia tak ada. Ini mazhab yang pertama. Fiqh Taifah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kata tiada bagi hamba kebetulan mengikhtiar mereka usaha jual. Usahanya. Bila dah usaha, bila kita dah usaha kan, cuba tanam ke apa, waih apa segala-galanya kan. Faiza azam tak bertawakkal Allah. Usaha tu kena ikut tertibnya. Usaha yang betul, ikut sunnatullah. Usaha ikhtiar kita tadi ikut sunnatullah, ikut peraturan Allah Ta'ala. Kalau natijahnya Allah yang bagi. Yang puak dia Jabariyah Mu'tazilah ni usaha pun tak ada. Tak payah usaha je, Allah boleh bagi. Allah betul-betul orang yang Habibullah, Khalilullah, betul-betul orang yang Allah berqarab dengan Allah Ta'ala. Cerita lain lah. Ini cerita orang awam. Cerita orang awam mesti usaha. Usaha lah. Dan dapatlah pemuda kerana usaha lah. Panjang ke apa. Allah usaha ya. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, usaha itu sama-sama usaha sahaja, tak lebih pada itu. Maka tiada dikerasi akan dia pada perbuatan itu, seperti yang berkatakan oleh Taifah yang dinamakan dia Jabariyah. Kata kita tak dipaksa usaha, tak perlu usaha. Kita kata siapa? Kata Jabariyah. Faham kan? Okay. Dan juga tiada hamba itu menjadikannya, hamba pun tak boleh buat usaha tu. Itu kata siapa? Kata Mu'tazilah. Di perkawan 6 orang. Keduanya mazhab Jabariyah. Tadi itu diulang balik lah. Pertama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua mazhab apa? Mazhab Jabariyah. Itu tiada bagi hamba itu yang menjadikannya, iaitu tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Hamba tak ada usaha. Sekali-kali tak ada usaha hamba ni. Dua diam je, dua mengangkang je. Dua apa? Mengangkang je. Tak ada usaha tak ya. Dan itu tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Apa sekali-sekali? Memang tak langsung. Bahkan dia majbur. Apa majbur? Ada dikerasikan dia. Maka dia tu di baju apa majbur, dia dikerasi, mana dia tu pulanglah. Seperti satu bulu yang tergantung pada angin hawa, ditiupkan dia oleh angin. Betapa gandanya. Jadi manusia ni ikutlah macam bulu. Dia tak ada usaha ikhtiar.
Faham ya? Atau panggil majbur. Pemajbur yang dibiarkan, yang dipaksa lantaran. Serah je lah. Masalah je. Jadi kita kalau naik pokok, usaha kita apa? Tadi. Ambil tali, peluk padang kelapa. Kau ada atas, kau tak payah peluk. Payah peluk. Kau dapat dia kelapa tu. Kedebus. Apa natijah dia? Dia tak Jatuh. Jatuh tu pun kehendak Allah. bukan tak Allah. Dia kata apa? Kau naik kehendak Allah, kau jatuh apa kehendak Allah. Kau tu betul-betul lillah wa illallah. Jawapan dia apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini bahaya. Ini dia punya fikrah ideologi yang ekstrim, yang hulu. Dia tak ada usaha ikhtiar. Hidayah ni tak payah kunci, tak payah salah, tak payah berpanggah, tawakal Allah. Kalau mana nak masuk pun dengan kata Allah, dia nak curi pun dengan kata Allah. Kata Allah itu. Boleh kan? Dia balik kereta aku pun, itu semua dengan kata Allah. Dia buat bini kau ke apa, itu semua kau reda je lah. Tak payah usaha ikhtiar, tak payah pakai security, tapi apa itu semua. Jangan kita melawan Allah Ta'ala. Jangan buat apa-apa. Nampak apa jangan lari. Kau nampak lori, kau belah je lori itu. Sama ada kau mati atau lori itu mati. Jabaria Jabaria gitu. Kita ni macam buaya terbang kanan kita. Tawakal. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Ada tak ada grup tu? Ada. Tanah usia dia. Tak apa. Anak tak sekolah tak apa. Dia pandai. Allah belajar dia. Dia tak otak ada saya sekarang. apa tak ada pun. Tak ada panjang saya apa. Banyak. Kalau rezeki aku dia tak lari kepada dia akan datang boleh. Dia pergi rumah. Kau kata Melayu, kau kena kerja kena usaha ikhtiar. Tak boleh datang boleh, tapi pergi datang melayang. Itu maksudnya kena usaha dan ikhtiar. InsyaAllah kerja bagus-bagus, pergi sawah, pergi ladang. InsyaAllah rezeki itu Tuhan bagi. Usaha dan ikhtiar. Ini untuk kata kau faham. Boleh apa? Tak boleh datang boleh, tapi pergi datang melayang. Mana usaha? Hadis Melayu lah tu. Sahih Bukhari lah tu boleh pakai. Orang tua tu dia nak cakap dia tak pandai, tapi dia kata kita kena usaha dan ikhtiar. Dia hutan ni kita tebang, kita bakar, usaha itu tanah badi, tanah jagung. Dan dia kenapa ayah bulan tak datang boleh, pipi tak datang melayang. Jadi buah Jabaria ni bulan datang boleh, pipi datang melayang. Faham tak? Itu dah kisahnya. Tak ada maksudnya. Tapi bila bab mencekik, dia nombor satu. Mencekik peri dia kayu dulu. Allah bagi. Pola dah. Habis itu, nampak jemur orang, dia Allah punya sapu dia. Boleh. Haram dia pasal ada. Kita ada hukum kewajiban, ada peraturan, ada hudud syar'i. Betul tak? Ada peraturan negara, peraturan kampung, peraturan rumah. Rumah pun masuk ke pintu. Wa'atul buyuta min abwabiha hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Boleh terjah itu ya. Ini Jabariyah dan juga Mu'tazilah. Kedua, mazhab Jabariyah itu tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Tak ada langsung. Dan langsung nak usaha. Kerja lagi. Nabi ni yang kata, tak payah. Kalau Tuhan nak bagi. Kau tak punya Tuhan ke? Tapi kena ada bagilah sikit pula dah. Kau nak kat situ pula. Ini sebenarnya bukan Jabariyah. Ini malas. Malaysia nama dia. Taibatun Malaysia. Ngap dengan Jabariyah Malaysia. Makanya bila dah usaha kan ikut peraturan, masuk pukul 8, dan disiplin dia tak nak tu. Bahkan ia majbur. Apa majbur? Artinya dia kerasikan. Seperti satu bulu yang tergantung pada hawa. Bulu tu yang melayang. Ditiupkan akannya oleh angin betapa kandangnya, kandang angin ikutlah. Apa ada hamnya? Itu kalau orang dah sampai satu makam dia memang betul-betul mendekat diri dengan Allah. Dia tak usah. Dia tak ada. Dia meninggalkan usaha dan dunia kerana nak mendekat diri kepada Allah semata-mata betul-betul ikhlas. Itu memang Allah bagi dia lah. Tapi dekat diri pun tidak, mengaji tidak, apa tidak,
orang-orang dah jadi oleh Allah. Ada lah. Tak bagi RM1 kamu lah ya. Bangun mahal bising pula ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ini juga dipanggil Qadariyah, iaitu bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari dengan kudrah yang jadikan oleh Allah Ta'ala pada dirinya. Aku angkat ini memang aku punya kuasa, bukan Allah. Memang aku punya power, memang aku punya tak apa Allah lah, memang akan aku yang angkat. Ini Qadariyah. Qadariyah ni dia klaim diri dia segala-galanya. Jabariyah tadi dia klaim dia tak ada apa. Faham tak? Jabariyah tadi dia klaim nothing do. Yang Qadariyah everything our. We have. Susah. Kita usaha ikhtiar yang menghasilkan Allah Ta'ala. Dahaga minum, ambilkan dahaga Allah Ta'ala. Kalau kita yang tidak ambilkan dahaga syirik kita, dia tak ada. Air inilah sudah batu, confirm. Tak ada dia mampu kita. Itu ada dia. Dan Jabariyah tak apa, tak minum air pun tak apa, boleh hilang dahaga pula dah. Yang kita minum Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, insyaAllah Allah hilangkan dahaga. Mana bagus? Sunnah. Jadi dia berkata Al-Quran, min baini parsin wadamin labanan, antara parsin lagi wadaman darah, labanan tengah-tengahnya ada susu lembu kambing itu. Min baini parsin, di antara najis, wadamin, min baini parsin wadaman darah, min baini parsin wadamin, di antara najis dan darah, tengah-tengahnya keluar susu. Itu disebut perang. Kalau kita tamak, kita turik, apa keluar? Yang tadi itu, yang Qadariyah itu diturik, keluar darah. Yang Jabariyah tak payah. Tak payah nyonyok, tak payah pulang. Keluar dari sendiri. Yang kita urut, Masya Bismillah, sama. Betul tak? Yang Qadariyah tak payah lambat ni, turik aja. Apa keluar? Yang Jabariyah tak payah, dia keluar sendiri susu tu. Dia keluar taik ya, ambil tu taik tu. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu di antara najis dan darah, di antara Jabariyah, Mu'tazilah dan Qadariyah. Di sikit aja. Usaha kulu washrabu, perintah Allah, makan dan minum. Siapa bagi kita, siapa bagi dahaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi yut'imuni wa yasqini, dia untuk mensybi bila aku sakit, dia menyembuh, bila aku lapar dia hilangkan dahaga. Kita kena cakap tu lah. Buat sakit, berubat, yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Tak kisahlah, dapat penalti NB lagi bagus. Free. Sakit tak payah, Allah Maha Kuasa, dia boleh hidup, boleh menyembuhkan segala-galanya dia. Tak payah usulnya, tak payah dia cakap banyak dia. Kita yakin dengan Allah, dia lah segala-galanya. Betul sakit, maka dia ada satu kamu WhatsApp, kenapa tak tolong aku, kamu tak peduli aku, kamu tak santuni aku, pula dah. Dia kata Allah, minta ke Allah lah. Mana orang ini, kalau cakap, kalau bahasa banyaknya bapa raga, bukan bapa raga bertakwa, kunut, bapa raga beriman, yakin, tapi hakikatnya malas. Tak minta pergi je, nak gratis je. Nak makan peta darah pergi je. Masalah pergi tak, benang musuh tanah, dia nak pergi je. Ada tak ada? Batang nampak pergi je, Allah. Allah ya Allah wajib. Allah hantar tu, ayat bagus. Allah hantar semua, Alhamdulillah. Allah saja. Kalau tak bagi, korang ni tak hati kan, menyantuni kita pula dah. Ini Jabariyah, ada tak ada? Lain kau tu pilihan Allah Ta'ala, dipanggil wali majlis, wali Allah yang Allah kandaki atas dia, maka minum itu cerita lain. Dia punya takwa hebat, dia punya dengar Allah, baca Quran, zikir dia, subhanallah, sahabat datang Nabi rata-rata. Ini saya buat tengok YouTube ya, tengok YouTube boleh pula.
Bukan kata apa nama, ada usaha pula tu YouTube. Beli yang lain tak boleh. Tak betul. Ya. Ya. Okey. Jadi kita yang mana? Mudah-mudahan kita yang ahli sunnah wal jamaah di antara najis dan darah. Tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya susu laban dan khalisan lazzah, susu yang bersih, yang suci, yang tak ada susu yang tak ada apa pun, yang bersih, yang tak ada apa lah, buih yang tak ada apa, bersih. Ketiga, mazhab Mu'tazilah itu bahawasanya menjadikan hamba segala perbuatan dirinya yang ikhtiari, yang kudrat yang jadi akan jawabnya ta'ala pada dirinya. Kenapa? Dia kata ni, air ni power ni, boleh menyembuhkan, boleh segala-galanya. Belilah apa nama, dia punya apa nama produk yang terhad. Ini last botol ni. Apa bodoh saya. Bismillah, tawakkal Allah, minum insyaAllah, mudah-mudahan Allah yashfika, Allah sembuhkan kamu, Allah afiatkan kamu insyaAllah. Dan tidak balik jauh, cek tayar ada bunga, wiper, lagi apa, wajib-wajib yang saya apa, tayar, enjin sudah tentulah. Kalau enjin tak ada terbarai, jangan yuk. Orang kata, bang, kita ni ada enjin ke? Wallahualam. Minyak, tak ada minyak tak? Kita tawakal kalau tak ada enjin mau sampai. Bateri. Jadi bila kereta tu kita kena cek, tengok. Dia punya penutup air ada ke tak ada? Penutup minyak tu. Tengok, cek dulu tayar. Itu usaha lah, usaha ikhtiar. Cek tayar, ketapan ni, pergilah kedai tayar, ambil elemen, cek elemen. Haji tayar ni dah keluar tayar, dah keluar dawai, tak apa, tawakal Allah. Sampai dia baru. Tu hanya menyampaikan segala-galanya. Wiper tak ada, tak apa. Pakai kalau logo kuning gelap tu. Set mirror tak ada, tak apa, tengok ketengkuk je. Aduh, letih tak letih? Yang tak ada set remote, yang tak ada set mirror ni anjing. Anjing kalau lari tengok kiri kanan tak? Betul tak? Pasal apa? Dia tak ada sign. Kita anjing kalau lari. Betul tak? Kenapa anjing? Jadi tak ada side mirror. Jadi side mirror tu pernah ada. Tengok tayar, tengok apa semua. Okey semua. Lepas tu tas enggong. Ada isi dia, ada isi. Ada isi, ada RM2 je. Dan begitu, tawakal Allah. Oh, belakang maki celaka je baji. Kat depan tu, mana maki. Lagi apa lagi? Minyak semua yang berhenti dah sempurna. Okey, semua tali pinggang pun okey. Jangan pakai tali rupiah. Itu dipanggil usaha ikhtiari kita yang kita boleh buat. Jangan lainlah usaha yang luar biasa yang kita tak boleh buat seperti tanah untuk apa itu kita tak ada. Usaha kita boleh buat sebelum pergi cek tayar, cek side mirror, cek minyak, cek itu, cek ini. Patailah haji dapat kerja pernah rehat ya, namanya rawat dan rehat. Kalau dia mengantuk minum Red Bull ataupun naik ketuk gambar. Usaha ikhtiar. Ada naik bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna apa itu? Alhamdulillah rabbil alamin. Bacaan orang pun dalam mubarakan wa antal munzili. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itulah perintah Allah dan ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak? Orang kata bang, tayar kita dah keluar dawai dah. Tak apa, tawakal. Saya bila ada sebelah, tawakal Allah. Aku yang bawa, aku tahulah. Tawakal Allah. Biar semua orang, insyaAllah tawakal Allah. Jangan takut. Tersinggung ada lima lagi. InsyaAllah Nabi dia berjalan nak marah tak boleh, laki. Surga buat tapak laki suami. Sampai nilai, pasang suami sini, tombal dalam pakai. Break tak? Makan, break no eat, break nak makan, hujan lebat, set mirror tak ada, apa semua tak ada, wiper tak ada, masuk apa lagi. Pasal apa? Telebih, Jabar, Ria. Yang tadi tak ada, yang tadi dia komputer, komplit semua ada. Ada dia pula.
Oh, ni sampai ni pasal ni bagai ni tak boleh pula. Ada segala-galanya alhamdulillah atas dasar usaha sahaja yang menyempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walaupun ada sempurna, kau tetap mengatur dengan Allah. Yang tadi itu semua tak ada, kau gantung tak gantung pun jawapan dia insya-Allah tak sampai. Kan? Apa pun tak ada. Betul-betul kerangka BMW ya. Tayang pun tak. Itu tu sama mana nak keluar ke depan tak lepas. Jadi kena betul lah. Dalam bab usaha ikhtiar itu kena betul. Syarat so kita usahakan ikhtiar zahir. Hakikatnya Allah Ta'ala yang sempurnakan. Ada. Habis. Yang ketiga betul Mu'tazilah yang tergelincir. Dan yang ketiga di Qadariyah adalah itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari dengan kudrat yang jadikan oleh Allah Ta'ala pendirinya aku ni semua kekuatan diri aku ni. Memang Allah jadikan kekuatan pendirinya, tapi dia tingkatkan dialah segala-galanya. Begitu salah. Dan oleh mazhab Ahlussunnah itu pertengahan. Dan seolah-olahnya keluar antara darah dan tahi hal keadaannya laban dan bersih. Adalah oleh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan tawassul. Dan itu seolah-olahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu dikeluarkan antara darah dan tahi. Hal keadaannya laban dan bersih susulah. Dan wajib bagi segala Rasul alaihi wasallam 4 sifat. Wallahu a'lam. Sallallahu pukul 14. Wallahu a'lam. Subhanallah wa iyyakum ma yuhibbu wa yarda. Qul qawli ala sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz,